Lembah beringin. Beringin. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat semua. Hari ini Cik Ina dengan Cik Bob berada di kawasan daerah Baling. Kami baru sangat sampai kat sini. So kawasan ni memang sejuk. Sebab kami sampai waktu malam, jadi kita tak boleh nak buat apa lah. Sampai waktu malam memanglah sejuk. Tak boleh buat apa, memang sejuk. Kawasan ni cantik, rumah tradisi. So, tang mana kami duduk? Kami sekarang berada di Kemangi Valley, Baling Campsite. Nak sebut susah sebab sejuk, naik motor daripada Perlis. So, kami ada di Kemangi Valley, Baling Campsite. Alhamdulillah, dah selamat sampai kat sini. So, Cik Ina nak sebut apa, Cik Ina? Jom lah kita naik atas. Sebab kita. Apa? Malam-malam pun tak boleh nak buat apa. Nak review pun tak nampak apa. Esok pagilah kita cuba review kawasan ni. Macam cuaca apa? 14 menuju 14. Hak lorong tu memang tak boleh pergi lah lorong motor tu. Tak boleh. Kita dalam motor. Tapi Bukan masuk ke kampung. no malam ni. Maaf lah kak, kata. Iya, kita baru sampai. Terima. Dekat jalan kot bang. Yalah. Boraya tu. Hello, good morning. Oh, boleh barbecue kat sini. Pelantak ni. Ni pelantak. Betul bang? Betul. Pelantak ni. Ha. Bila lah rehat-rehat kat sini. Oh. Boleh main buayan lah, buayan. Ni tapak campsite ni? Tapak campsite. Oh, ni tapak campsite. Tapak kemah. Boleh buat kemah kat sini. Oh. Berdepan dengan sungai, tepi pokok Sungai buluh. pun ayak tenang. Cantik. Cantik. Tak gaduh kacau dengan orang. Lawon. Boleh main lain ni. Cantik. Sungai pun. Boleh camping kat sini. Mesra kanak-kanak. Dewasa pun boleh Dangau untuk istirahat pun ada.
Ada 2 dengan. Kan? Inilah yang kita duk buat asam pedas, laksa. Ni yang kembang. Bahan tambahan. Bahan tambahan nak bagi wangi kan. Tu. Ni yang baru putik dia, baru kuncup dia. Tu bunga dia. Bunga ni nak buat hiasan pun boleh. Tu pokok asam keping, pokok rare. Yang memang susah dah kita nak jumpa ni kat mana-mana ni. Daripada luar kan, kita ingat kan sini kampung, hutan kan. Bukan kampung lah, tak nampak lah kan macam kampung masuk dalam kan. Tak sangka lah pula ada tempat menarik macam ni. Memang menarik lah. Sunyi, siapa-siapa yang minat sunyi tu, kesunyian nak lari daripada kesibukan kota, bolehlah mai kat sini. Riverside, Chalet and Campsite. Campsite. Siapa nak buat kemah ke, nak berkemah, camping apa semua, boleh di Kemangi Valley. Tu nombor telefon dia. Memang apa? Suasana kampung. Ke bukit pun keliling. Kabus waktu pagi. Di Bali ni bunyi ayam. Dulu ni memang macam ni lah, berkabus. Kau ingat zaman-zaman duk balik rumah tok kita dulu no? Memang suasana kampung betul ni. Bunyi binatang dalam hutan. Unggas lah, unggas. Bunyi unggas, bunyi ungka. Suasana kampung elok dah ni. Kena masak lah. Ada kelengkapan dapur tu kat belakang. Oh, semua disediakan kat sini. Boleh masak. Apa yang kita rasa nak makan tu, nak minum, bawa lah. Mungkin apa tuan homestay ni dia sediakan kemudahan asas lah. Oh, kemudahan asas ada dah. Bawa je lah gula kopi. Tapi gula kopi pun ada situ. Ada disediakan. Kolam ikan. Okay, ni yang sebut kolam ikan ni. Kalau belah itik. Rasanya dia tinggal juga kan. Tanah sebelah kot. Pemilik pun dia ada belah ayam telur. Ada itik. Ada kolam ikan di belakang tu. Memang nampak macam suasana memang kampung betul-betul kawasan ni. Memang kita takkan rugi kalau kita datang dan menginap di sini. Kalau kita nak merasai suasana alam, ala-ala kampung dan juga semi-wild, di sinilah tempat dia. Untuk kita istirahat, untuk kita mencari ketenangan dan macam-macam aktiviti boleh buat di sini. Dan di sini juga ada kawasan untuk hiking ke atas tu sampailah ke bukit sana. Ini jenis-jenis ayam yang ada kat sini. Yang pemilik sini belah di sini sebagai tontonan untuk anak-anak kita kenal. Dia sewa berapa ni?
RM25. Berapa jam dapat? Ya, setengah jam. Setengah jam RM25. Okey. Dia boleh putih dia lah tu. Ya, Oh. saya pergi kampung. Oh, ya? Okey. Okey. Hari kita try